Assalamualaikum, saya Maira. Beberapa hari lepas, saya tak sihat. Badan saya rasa lemah. Kepala saya pening dan saya tak seceria biasa. Saya banyak berehat di rumah je. Umi ya jaga saya dengan baik. Saya tahu mereka risaukan saya. Saya tak boleh pergi sekolah seperti kawan-kawan saya. Saya hanya tengok hari berlalu dari rumah. Tapi hari demi hari, saya mula rasa lebih baik. Demam saya semakin hilang. Badan saya semakin kuat semula. Ayah dengan Umi bagi saya vitamin. Dan hari ini saya bangun dengan satu perasaan yang berbeza. Saya dah boleh pergi sekolah semula. Saya pakai baju sekolah. Saya perlahan-lahan. Saya rasa sedikit lemah. Tapi saya nak cuba kuat. Beg sekolah saya terasa sedikit berat hari ini. Bukan beg besar pun, beg kecil je. Ada buku kat dalam. Tapi saya rindu kawan-kawan saya. Dalam perjalanan ke sekolah, saya hanya diam sambil tengok keluar tingkap. Saya rasa bersyukur sebab saya dah sihat semula. Saya takut juga kalau sakit lagi. Tapi saya cuba berani. Saya pergi sekolah pakai topeng muka. Sampai di sekolah, saya tarik nafas panjang. Saya melangkah keluar dari kereta dengan perlahan-lahan. Dan saya tahu hari ini saya kena muda seperti biasa. Saya rindu sekolah. Saya rindu belajar. Saya rindu kawan-kawan saya. Terima kasih ayah dan Umi kerana jaga saya masa saya sakit. Terima kasih Allah kerana bagi saya sihat semuanya. Semoga esok saya lebih kuat lagi dan tak sakit. Ini cerita saya. Saya kembali sekolah selepas sakit selama 1 minggu.